Orang. Baiklah, di hari kedua ada beberapa lagi perlawanan penting, beberapa lagi perlawanan yang memberikan kita banjir gol. Banjir ni kita kena ni sikit sebab sekarang ni bukan musim banjir, sekarang dah mula panas di Malaysia ini, dan juga mula panas suhu di Champions League. Di perlawanan pertama, iaitu perlawanan di pukul 1.45 pagi, ada satu perlawanan daripada Nou Camp. Spotify Nou Camp di Barcelona yang menyaksikan kemenangan untuk pasukan tuan rumah 7-2. Saya rasa kita akan berbicara sikit tentang perlawanan ini sebentar lagi. Tetapi juga di Jerman, di Allianz Arena di Munich, kemenangan 4-1 daripada Bayern ke atas Atlanta memberikan mereka double digit lah, aggregate goal 10-2 kalau tak silap aggregate dia di Jerman. Di Anfield, Liverpool berjaya mengenepikan cabaran daripada Galatasaray. Mereka overturn balik keputusan kekalahan 1-0 di Istanbul tempoh hari dengan kemenangan 4-0, kemenangan yang sangat meyakinkan. And to be honest, Kish, untuk Liverpool, it could have been 6 or 7 dalam perlawanan semalam. Complete dominance. Complete dominance daripada mereka. Spurs yang tewas 5-2. Siapa boleh lupa perlawanan ataupun tumpuan dalam perlawanan di Metropolitano tempoh hari, iaitu Thomas Kinski. Tetapi untuk perlawanan kali ini beliau direhatkan dan memberi laluan kepada penjaga gol utama Vicario. Spurs berjaya menang on the night 3-2 dengan Xavi Simons menjaringkan 2 gol. Tetapi itu tidak cukup untuk overturn aggregate mereka dan mereka kalah 5-7 di tangan Atletico Madrid. Kita nak bagi tumpuan kita kepada siapa ni, Kish? Ini bukan tumpuan, tapi aku nak briefly cakap satu benda pasal Spurs. Aku rasa, could this be the turning point? Boleh. Yang mereka betul-betul kejar. Kerana 2 perlawanan terakhir ni, yang satu adalah keputusan mereka seri bersama Liverpool tempoh hari. Jaringan minit ke-90, saya nak cakap, saya tengok game tu dengan Faiz di Brunei. Faiz dari awal dah cakap, saya rasa ni minit ke-90 ada Richarlison ni. Tapi saya minit ke-85 dah pergi tidur dah. Minit ke-90 dia dah WhatsApp. Tengok Richarlison dah skor. Brother tikam. Nostradamus tikam. So, tikaman anda tentang malam ni juga, tentang warna baju Melayu mungkin kena. But it could be a turning point untuk Spurs. Seri lawan Liverpool. Dan semalam, walaupun tewas, kalau aku ego to door, masuk dressing room, aku akan cakap, aku tak peduli yang kita tersingkir Champions League. Well done, guys. Aku tak peduli yang aggregate kita tewas 7-5. Tapi malam ni kita menang 3-2. And we go game by game basis. So sekarang rekod kita adalah 1 draw, 1 win. Yeah. Dan ini berkemampuan menjadi turning point. Kita akan pantau Spurs ni dengan lebih rapat in the next few weeks lah dalam relegation battle mereka. Tetapi let's talk briefly about Liverpool. Briefly sebelum kita nak borak juga sikit tentang Barcelona. Adakah Champions League berkemampuan menjadi medan distraction untuk pasukan Liverpool musim ni, Faiz? Aku sebut distraction sebab the league is over dan di pentas liga prestasi mereka masih terumbang-ambing sedikit. Adakah Champions League di mana ramai tak memandang Liverpool as the number 1 candidate tetapi adakah benda itu boleh membantu mereka mencetuskan sejenis kejutan? Saya menonton perlawanan ini secara penuh, secara langsung sambil saya menunggu sahur awal pagi tadi. Ini adalah perlawanan dalam banyak-banyak perlawanan Liverpool yang saya tonton pada musim ini. Itu adalah persembahan terbaik yang saya pernah tengok daripada pasukan Liverpool. Daripada unit defensif sehinggalah attacking, semuanya bermain pada kadar yang dimahukan oleh penyokong. Sehingga kan komentator pada malam tadi, Kish, selepas 20 minit perlawanan macam itulah, belum pun ada gol lagi daripada Liverpool. Belum ada gol lagi daripada Liverpool, tetapi mereka sudah pun mengatakan bahawa wow, ini adalah throwback kepada pasukan Liverpool di bawah Jurgen Klopp. Kerana intensiti yang ditunjukkan oleh Liverpool pagi tadi memang sebuah intensiti dan keyakinan pasukan yang mahukan kemenangan untuk mereka mara ke pusingan seterusnya. Dan mereka mempunyai kualiti yang jauh lebih besar daripada Galatasaray, tanpa saya memperlekehkan pasukan Galatasaray kerana mereka juga menang 1-0 di first leg kan. Untuk pagi tadi, Kish, apa yang cuba dilakukan Liverpool semuanya menjadi. Mereka ada seorang pemain yang saya sifatkan sebagai pemain terbaik mereka lah
by a distance dalam musim ini, iaitu Dominic Szoboszlai. Beliau yang membuka jaringan sebenarnya daripada jaringan set piece. Now, jaringan set piece dan pasukan Liverpool ni bukanlah satu perkara yang sinonim. Banyak orang mengkritik pasukan Liverpool kerana kebolehan set piece mereka yang tidak dimaksimalkan, yang tidak ada di dalam par yang tertentulah berbanding dengan rakan-rakan Premier League mereka yang lain. Tetapi kemenangan Liverpool pagi tadi juga dibantu oleh the excellence of seorang lagi pemain, Kish. Pemain itu adalah Hugo Ekitike. Hugo Ekitike ni sebelum pun Liverpool mendapat jaringan pertama, beliau sudah pun mula terrorize pasukan Galatasaray. Galatasaray ni tanpa Davinson Sanchez yang mengutip kad merah ataupun yang bukan kad merah, dekat kuning tak silapku, dia ada suspension. Tetapi kebolehan Ekitike, dia kan main as a number 9 kan. Dia selalu drop ke left, drop ke bahagian kiri pasukan, bahagian kiri attacking pasukan untuk link up dengan Florian Wirtz, dan link up itu tidak dapat tracking sama sekali oleh pasukan Galatasaray, dan itu menjadi punca kepada beberapa move yang akhirnya memberikan gol pertama untuk pasukan Liverpool. Now, dah gol pertama ni satu sama untuk Liverpool lah ni. Dan juga pada ketika itu Galatasaray dilihat mereka hanya nak hold on saja sampai ke penghujung perlawanan, kerana mungkin mereka sudah pun dapat isyarat dalam beberapa perlawanan Premier League Liverpool, termasuk perlawanan dengan Spurs tu, Liverpool ni agak goyah di hujung-hujung perlawanan. Tetapi sekembalinya di separuh masa kedua, Kish, ada quick fire goals daripada pasukan Liverpool yang menyebabkan perbezaan di antara pasukan itu semakin besar. By that time, Victor Osimhen pun sudah pun meninggalkan padang kerana kecederaan tangan beliau, digantikan oleh Leroy Sané. From then on, it was a comprehensive win lah untuk pasukan Liverpool. Ada satu extra positive to be happy about, iaitu sepanjang bulan Mac ni, setakat ini, throughout the month of March, Mo Salah beraksi dalam 5 perlawanan dan telah pun menjaringkan 3 gol, 1 bantuan jaringan. So, prestasi dan momentum Mo Salah ni menjadi perkara yang dipertikaikan saban hari. And for very good reasons, kerana kalau hang tengok prestasi dia musim lepas, which was outstanding, this season memang ada dip. Tetapi tak boleh dinafikan dia sentiasa bekerja keras di atas padang. 100% diberikan oleh Mo Salah, dan di bulan Mac ni kita boleh nampak peningkatan sedikit daripada dia. So di saat Liverpool akan masuk ke quarter final of Champions League, akan masuk ke fasa yang lebih rumit, untuk melihat Mo Salah kembali firing adalah sesuatu yang positif juga. Let's briefly talk about Barca, Faiz. 7-2 kemenangan ke atas Newcastle United. Could have been more. 7 gol. Could have been more, Kish. Aku ingat lagi a day before perlawanan ini dimainkan, apabila Newcastle ada first official training depa dekat Nou Camp, ada satu video yang menunjukkan para pemain semua masuk ke dalam padang, dan hang nampak Joelinton, hang nampak Sandro Tonali, hang nampak a group of these players. These are superstars in their own right. Tapi hang superstar level mana pun, kalau hang tengah berdiri di Nou Camp, hang akan terpesona. Dan itu yang berlaku. Joelinton dan Sandro Tonali duk pandang the whole stadium left right, dan ada someone yang cakap kat situ, if this is how you're looking at the Camp Nou while it's empty, imagine what it feels like when it's full. Dan bila aku tengok performance tu, bukan aku nak cuba mempertikaikan kualiti Barcelona, completely dominant daripada Barcelona. Rafinha was gila lah performance daripada Rafinha semalam. But there was also an element of, aku rasa Newcastle terlalu overwhelmed on the night. Mereka dibuli dan diatasi dengan terlalu mudah. Seolah-olah at certain points of the game, mereka tak tahu pun apa yang harus dilakukan. They didn't look like the Newcastle yang kita kenali hanya seminggu lepas apabila beraksi di St. James's Park. It was, aku tak tahu macam mana nak ungkap dengan kata-kata fenomena tu. Saya nak bagi kredit sikit untuk pasukan Newcastle kerana memberikan first half yang terbaik di dalam Champions League pada musim ini pada pandangan saya. First half ni, Kish,
dia berakhir dengan keputusan 3-2. 3-2 untuk Barcelona. On the night lah, 3-2. Dan ada beberapa stand out performance juga daripada pasukan Newcastle. Stand out performance dia adalah penjaring 2 gol, iaitu Anthony Elanga, left back dia Lewis Hall dan juga centre back Dan Burn. Pada ketika itu nampak seperti Dan Burn yang sudah pun menafikan beberapa percubaan daripada Robert Lewandowski, the battle of the veterans. Saya rasakan macam wah, ini bukan menjadi malam yang panjang untuk Burn, boleh jadi malam yang panjang untuk Lewandowski juga, kerana challenges yang diberikan oleh Burn terhadap Lewandowski cukup untuk mendiamkan beliau seketika. Walaupun saya rasa saya lebih selesa kalau awak panggil Dan Burn. Dan Burn, okey, sebab kalau awak sebut Burn saja saya terkeliru. Saya terbayang Burn yang pergi 1v1 dengan Lewandowski. Burn Arena. Jaga-jaga sikit di situ, Faiz. Okey. Dan selepas itu di kedudukan 3-2 itu, saya masih ingat lagi komentator dan juga color komentator pada malam semalam itu mengatakan bahawa what a tie that is. Jaringan balas, mula-mula Rafinha jaringkan gol, lepas tu jaringan balas daripada Elanga, lepas tu Bernal menjaringkan gol, lepas tu ada lagi beberapa percubaan Lamine Yamal, a point blank range daripada Joan Garcia. Memang banyak yang berlaku, banyak event dalam 45 minit pertama tu. Apa yang berlaku second half? What happened in that second half? Di 45 minit kedua. Di 45 minit kedua ni Barca tiba-tiba mengambil keputusan. Saya rasa ini dibantu oleh gol ketiga tu daripada Lamine Yamal tu di penghujung separuh masa pertama. Masuk saja di separuh masa kedua, Kish. Kerana di separuh masa pertama tidak ada kontrol langsung daripada kedua-dua pasukan. It was a great football match sebab setiap pemain bila dapat bola ataupun bila tiada bola, intention mereka hanyalah untuk go forward. Newcastle United nothing to lose sebab mereka dah menjalankan tugas mereka di St James's Park satu sama. Mereka datang ke sini dan selepas 5 minit, selepas 6 minit Rafinha dah jaringkan gol. They had nothing to lose. They just had to attack. Dan Barcelona pula, being Barcelona, mereka nak entertain Nou Camp lah. Mereka nak mendapatkan reaksi daripada Nou Camp. Dan memang Fermin ke, Bernal ke, Pedri ke, Yamal, Lewandowski, Rafinha semua play forward. Dan tidak ada a form of control sama sekali. Walaupun Barcelona ni adalah a controlling team tau. Tetapi masuk saja di separuh masa kedua, tiba-tiba mereka mengambil keputusan untuk now let's control. Let's control. Dan di ketika itulah Newcastle tidak ada jawapan sama sekali. Aku sekali. rasa dia menjadi an intentional move. Dia macam ni, Faiz. Bila sebuah perlawanan ni dia jadi terlalu chaos seperti mana babak pertama tu jadi, very few teams ada kebolehan untuk let's switch to the other mode. Most teams out there dia ada satu mode je. Mode kedua tu mungkin ada tetapi tak sedominan mode pertama. Barca ni sekarang di bawah Hansi Flick, dua-dua mode dia boleh dominan. Dia boleh main all out vertical attack yang mana tidak memberikan ruang pernafasan kepada pasukan lawan, ataupun dia boleh just hold on to the ball, control the tempo dan memaksa pasukan lawan berlari mengejar bayang-bayang di atas padang. Dan aku rasa itu yang berlaku babak kedua. Pemain-pemain Newcastle mengejar bayang-bayang for large portions of that second half. That's exactly it. Dan kat sinilah aku nak tanya Hang Faiz. I mean, the players are the players, right? Rafinha, Lamine Yamal, Bernal, the players are the players. Dan mereka yang menghasilkan jaringan ini. Tetapi how much of these kinds of games juga bergantung kepada suasana, kepada aura, kepada reputasi yang sesebuah stadium itu ada dalam konteks malam yang gemilang seperti ini. Because sometimes aku terbayang kalau aku letak diri aku dalam posisi pemain-pemain ini, ketika hang setengah 3-2 okey, tapi bila dah 4-2, bila dah 5-2 dan hang tengah berjalan balik ke center circle untuk restart the game, dan hang pandang sekeliling hang ada Coliseum yang berwarna merah biru ni, dan tengah berpesta. Hang dah pernah kat situ. You have been there on a match day. Aku tak pernah tengok game kat situ. How much of it also banks on environment like that? Dan saya boleh katakan apa, Kisha? Saya
sudah pun menonton pasukan Barcelona yang sama menewaskan Newcastle di Nou Camp 7-2. Dan memang ada pertolongan lah daripada stadium dan crowd FC Barcelona ni kerana dia sangat steep, Kish. Aku tahu the steepest in Europe adalah di Valencia yang anda pergi itu. Itu the steepest in Europe, sehingga bila kita tengok pun kita sebenarnya seram-seram. Tetapi Barcelona tidak terlalu jauh lah daripada stadium Valencia tu. Dan bila dia steep dan tinggi, Kish, dengan kapasiti 90,000, walaupun sekarang masih lagi belum siap sepenuhnya, memang imposing dan intimidating lah. Aku tak pernah langsung tengok suasana macam tu dalam hidup aku. Sehinggalah aku ke Nou Camp, sehinggalah aku menasai sendiri FC Barcelona. Dan juga, Kish, ia adalah satu tindak balas satu sama lain di antara penyokong dan juga pasukan dan juga penyokong. Maksud dia macam ni, kalau semua peminat di Nou Camp pada malam tersebut, mereka sudah pun ada jangkaan dan mereka sudah pun ada pengharapan daripada pasukan ni, cara bermain pasukan, the traditional Barcelona way. Mereka dah ada satu expectation untuk pasukan ini bermain dengan cara seperti apa. Dan kalau dah starting 11 yang dibariskan oleh Hansi Flick, 6 daripadanya adalah daripada La Masia dan tahu cara bermain Barcelona dan tahu expectation yang diberikan oleh penyokong ini, bila mereka start second half dan memberikan expectation tersebut dalam gaya, ada satu ketika Nikish Pedri, ketika dia terima bola, dia terima bola tu dengan inside foot kaki kiri dia, dan dia pass bola tu ke belakang, dia flick bola tu ke belakang dengan inside kaki kanan dia. Itu menunjukkan a level of arrogance yang Barcelona ada, seolah-olah mereka mengatakan pada Newcastle, look, this is Champions League, knockout. Kami adalah Barcelona, anda hanyalah Newcastle. Seolah-olah cakap macam tu. Dan betul apa yang kata hang tadi. Joelinton, Sandro Tonali, semua ni mengejar bayang-bayang saja di second half. Dan mereka bukan saja menang, tetapi menang dengan the swagger of FC Barcelona. Itu yang mereka lakukanlah semalam.